Okay, sekarang saya dengan abang boleh abang Sifu Mazlan Abbas yang paling lama lah. Jadi kita nak minta nasihat lah untuk orang-orang muda yang belum buat bisnes atau baru mencuba buat bisnes. Boleh minta nasihat sikit lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan-rakan kerana meluangkan masa untuk dengar satu peluang buat bisnes yang kita boleh jalankan secara online ataupun secara offline. Jadi di sini saya nak kongsikan serba sedikit apa yang telah saya perolehi selama 7 tahun dalam ni. Bulan pertama dulu, komisen saya yang pertama RM59.30 dan tiap-tiap bulan dia makin naik, tuan-tuan. Makin naik. Cukup setahun ya, Julai 2011 sahaja saya tengok komisen saya dah 3,900. Sangat besar, 3,900 untuk saya ketika itu sangat besar. Tetapi sesuatu yang sangat menakjubkan, bila saya tak berhenti buat promosi, bila saya tak berhenti menambah orang di level 1, komisen saya makin bertambah. Julai 2012, komisen saya RM13,384.83. Dan apabila dia dah masuk 2013, komisen tu dah melebihi RM40,000. Saya sangat-sangat berharap siapa kawan-kawan yang ada masalah keuangan, yang tak tahu macam mana nak buat duit secara online, yang dah banyak habis duit buat bisnes itu, buat bisnes ini, melabur sana, melabur sini, nak cuba keluar daripada masalah keuangan, cuba nak cari untung besar, tak dapat, saya cadangkan buat bisnes ini. Yang tuan-tuan tengok ni baru Jun 2013. Ni, Julai 2017. 258,000. Dia tak kisahlah tuan-tuan, sama ada dia masuk akal ke tak masuk akal ke, dia betul ke dia tak betul ke, yang itu yang telah saya dapat. Jadi saya bukan paksa tuan-tuan join bisnes ni. Tuan-tuan nak join ke, tuan-tuan tak nak join ke, saya memang dah dapat dah. Dengan hasil yang saya dapat ni, saya translatekan, saya dapat beli rumah. Saya dapat beli rumah sebuah di Denai Alam. Okey. Saya abadikan nama Tuan Excel, letak depan rumah lagi. Saya dapat beli beberapa kenderaan. Semuanya tu saya beli dengan cash. Sebabnya saya dah serik hidup berhutang. Bila saya dapat duit dalam Tuan Excel ni, saya langsung tidak mau berhutang lagi. Kalau saya mampu, saya beli. Kalau saya tak mampu, kalau saya hanya mampu pakai motor, saya pakai motor. Tapi saya tak nak berhutang lagi dah. Tetapi bila lihat komisen Tuan Excel ni, makin bertambah. Sebab orang sentiasa top up, tuan-tuan. Orang sentiasa top up. Jadi semakin bertambah, saya belilah sedikit harta untuk merasai nikmat dunia ni. Saya beli rumah di Denai Alam ni, saya beli kereta BMW 2 biji. Semua saya beli cash melalui rezeki yang Tuhan bagi dalam Tuan Excel ni. Saya beli tanah beberapa ekar di Kelantan. Saya buat rumah di Kelantan, saya beli bot di Kelantan, di Pengkalan Cepa. Saya buat rumah betul-betul di tepi sungai. Semuanya itu hasil daripada komisen yang saya perolehi dalam Tuan Excel. Jadinya bukti tak payah cerita nak bukti. Untuk saya tak perlu apa ada bukti lagi. Untuk tuan-tuan, kalau nak keluar masalah keuangan, jangan bertangguh lagi. Sebab modal RM100, saya rasa kalau dia tak menjadi pun tuan-tuan tak akan menyesal. Okey. Sedangkan produk dia memang tuan-tuan pakai. Bukan satu produk yang tuan-tuan kena letak tepi dinding. Tak perlu. Memang pakai. Talian handphone, SIM card. Okey. Jadi, saya cadangkan jangan bertangguh. Selagi tuan-tuan bertangguh, selagi anda bertangguh kepada yang ada menghadapi masalah keuangan, masalah itu tak akan selesai. Selagi tuan-tuan tidak mulakan sesuatu. Bila mulakan sesuatu, insya-Allah kita boleh mengharapkan sama ada benda itu akan berubah di masa akan datang atau tidak. Saya nak sangat tuan-tuan buat bisnes ni. Siapa yang menghadapi masalah kewangan, tak tahu nak buat bisnes apa, tak payahlah buat satu bisnes yang modalnya besar, yang pelaburannya besar, takut habis duit. Kalau menjadi tak apa, kalau tak menjadi, dia bukan membantu kita, dia akan menambahkan beban yang ada dalam kehidupan kita sekarang ni. Jadi buat bisnes ni, saya bantu mana yang boleh. Kalau tuan-tuan buat ke tak buat ke, saya dah 7 tahun tuan-tuan merasai nikmat apa yang Allah bagi dalam bisnes Tuan Excel ni. Jadi saya mengharap sangat tuan-tuan buat bisnes ini dan saya tolong mana yang saya boleh bantu tolong. Okey.
Saya yang boleh saya bantu, insya-Allah saya akan bantu. Dan mana yang ilmu-ilmu yang saya jumpa, yang saya kata rahsia ke apa, itu sebenarnya bukan rahsia. Lepas tuan-tuan join, saya akan masukkan dalam grup dan insya-Allah saya akan kongsikan teknik-teknik tersebut. Supaya sama-sama boleh merasai nikmat, boleh merasai rezeki yang ada dan boleh sama-sama keluar daripada masalah keuangan dan cuba rasa bagaimana hidup dalam bebas keuangan, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Nama saya Mazlan Abbas. Saya adalah penjual SIM card Tun Wow. Okey. SIM card dia yang ni. Alright. Dia nampak tuan-tuan Okey. Inilah SIM card yang saya edarkan. Saya menjadi pengedar SIM card Tun Wow ini daripada tahun 2010. Okey. Saya memang tak kerja saya jual SIM card saja. Mungkin ada orang fikir dengan jual SIM card ni boleh hidup ke tidak. Alhamdulillah, setakat ni saya boleh hidup, lepas boleh makan. Okay. Dan selama 10 tahun ini saya hanya sebagai penjual SIM card jalanan. Okay. Dan hasil dia apa yang tuan-tuan lihat sekarang ni, tuan-tuan berada di satu tempat yang saya beli daripada hasil komisen saya sebagai penjual SIM card. Okay. Yang pertama sekali tuan-tuan boleh tengok kawasan tanah ni. Ni semua ni. Tuan-tuan boleh tengok. Yang ni semua saya beli hasil daripada SIM card komersial ini. Tempat ini dekat Pulau Panjang, Pangkalan Cepa, Kelantan. Dulu kawasan ni belukar tuan-tuan. Kawasan ni belukar penuh dengan pokok-pokok. Dan saya tertarik kawasan ni ada sungai. Okay. Jadi dengan komisen yang saya dapat daripada SIM card ini sebagai ejen penjual SIM card ni, inilah saya beli tanah ni. Saya troka kawasan ni daripada belukar semua apa, dan sekarang dah berubah lah. Ni dulu ni orang Kelantan panggil rok nipoh. Ni rok nipoh belakang ni. Hutan belakang. Jadi saya dengan komisen yang saya dapat daripada penjual SIM card ini, daripada SIM card Tun Wow ni yang saya bersihkan. Saya dapat buat rumah. Ini contoh rumah yang saya buat. Okey. Daripada hasil menjual SIM card. Dan rakan-rakan boleh tengok dekat belakang tu ada chalet. Chalet saya buat. Tunjuk chalet lah. Tunjuk chalet, dan ada satu lagi rumah tengah nak buat. Okey, kawasan JT ni pun saya dapat buat. Okey. Dan dekat belah sana tu saya banner tempat berludang. Okey. Itu pun 100% daripada hasil penjual SIM card. Jadi boleh hidup tuan-tuan sebagai penjual SIM card ni. Okey. Dan yang ni contoh dia. Dengan komisen sebagai penjual SIM card ni, saya beli kereta sebiji lagi. Kereta BMW. Okey. Latest model 530. Okey, 530. Ini hasil sebagai penjual SIM card. Jawapannya boleh hidup tuan-tuan. Boleh hidup sebagai penjual SIM card. Ini nak tunjuk dia model baru tuan-tuan. Okey. Model baru sebagai hadiah kepada diri saya sendiri. Kerana saya istiqamah buat bisnes ini dan rezeki yang Allah bagi saya gunakan. Dan inilah kawasan yang saya beli dengan hasil menjual SIM card ini tuan-tuan. Okey. Jadi kalau tuan-tuan fikir dengan jual SIM card macam ni boleh hidup ke tidak, jawapannya boleh. Dan saya menggalakkan rakan-rakan yang dengar video ini, buatlah bisnes ini. Jadilah penjual SIM card. Buat dia sebagai sampingan. Tuan-tuan tak perlu berhenti kerja, tak perlu apa, buat dia sebagai sampingan. Dan kecil-kecil, daripada sikit-sikit kita jual. Modal ni, bisnes ni modal dia tak besar tuan-tuan. Contoh dia macam SIM card ini harga dia RM20, RM25. Kalau kita modalkan RM100 saja, kita dah boleh dapat 4-5 keping SIM card ni. Dan kita jual. Bila kita berjaya jual, habis, beli lagi, jual lagi. Beli lagi, jual lagi. Dan keuntungan sebagai penjual SIM card ni, setiap kali pelanggan kita top up, kita akan dapat komisen. Jadi, kalau kita berjaya jual sekeping kepada seorang, setiap kali dia top up. Dan mereka top up, bukan top up dengan kita tuan-tuan. Dia top up dekat kedai-kedai. Okey, sebab SIM card Tun Wow ini menggunakan top up Digi. Top up lah Digi dekat mana pun, pergi kedai minta top up Digi, memang dapat tuan-tuan. Dekat Maybank to You, CIMB Click memang ada. So, jadi saya nak ajak rakan-rakan yang dengar video ni,
buatlah bisnes ini